Mirror, mirror on the wall, what's the worst remake of all? Snow White. Never revisited Snow White again. Becoming the leader she knows she can't be, and the leader that her late father told her that she couldn't be. Bilangan kontroversi yang selebungi filem ni tersangatlah banyak. Tapi jangan risau, reviews aku semua jujur, 100%, critical, 100%, tak bias, 95%. Tapi tu tak bermaksud aku tak boleh kongsi pendapat aku kan. Dan aku ada beberapa pendapat pasal kontroversi semua ni. So, get ready. Ni mungkin review aku yang paling panjang dan hopefully korang tak benci aku lepas video ni. Snow White mengisahkan seorang gadis yang dikulikan oleh mak tiri dia dan dia berimpian untuk mencari satu cinta sejati. She's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Oh, sorry. Dia berimpian untuk mengembalikan kegemilangan rakyat dia yang tengah hidup susah di bawah pimpinan mak tiri dia, The Queen. The Queen ni adalah seorang yang sangat obses dengan kecantikan fizikal. So, bila cermin puaka dia cakap yang Snow White ni lagi cantik dari dia, dia pun terpaksa lah. Skip sampai ke ending, The Queen ni menyamar sebagai orang tua dan bagi poison apple dekat Snow White ni yang lepas dia makan, dia pun tidur dan hanya boleh dibangunkan balik melalui ciuman seorang prince. Kan, Rachel? That is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince. Hah? Sekejap. Kita tengok dua filem berbeza ke, Rachel? Sebab aku yakin dalam filem ni pun Snow White dia perlu dibangunkan melalui ciuman seorang lelaki. So, lebih kurang kan? All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. What are you saying? What's she saying? Filem ni adalah mishmash benda yang baru dan benda yang lama. Some good, some bad. Well, many bad. Dan dalam review ni, aku akan cuba elakkan sebanyak spoilers yang aku boleh. Tapi come on lah guys, Snow White kot. Kan korang tak tengok lagi. Dia keluar tahun berapa? Kejap. Dia keluar tahun 1937? Bapa aku pun tak lahir lagi weh. Benda pertama aku nak address, kenapa Snow White tak white. Filem ni punya justification kenapa Snow White tak berkulit putih, berbibir merah semua, aku actually boleh terima. Okay, dia mention time awal-awal filem ni, and for me it's okay. Yang tak okay tu rambut Rachel Zegler. Kenapa macam Lord Farquaad? Lepeh sangat. Walaupun aku tak berkenan sangat, but generally aku okay je kalau dia nak tukar warna kulit watak yang nak di remake. Asalkan masuk in the story. Kalau kau nak jadikan Little Mermaid black, make sure mak bapak kandung dia tak white. Faham tak? So, trust me, dalam filem ni, kenapa Snow White is not white, it's not a big deal. Yang bagusnya pasal benda yang baru ditambah ni adalah watak Snow White dikembangkan lagi dekat awal filem ni dan dekat akhir filem ni. Kita dapat tengok mak bapak kandung Snow White, the actual king and queen. Kita dapat tengok apa yang Snow White buat selepas dia bangun daripada tidur poison apple dia tu semua. Dan walaupun pelakon dia, Rachel Zegler, dikecam sangat teruk sebab dia banyak bagi komen yang macam merendahkan the original Snow White. With a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Tambahan pula dengan dia punya social media post yang sangat political. I honestly believe she did good dalam filem ni. Dia menyanyi dengan hebat. Lakonan dia pun sangat theatrical. Cuma sometimes nampak agak kaku. Mungkin sebab dia berlakon dengan benda yang tak nampak. CGI dwarves, CGI environment, CGI animals. So mungkin agak challenging lah. Tapi kaku-kaku pun tak sekaku Gal Gadot. My goodness. Aku sejujurnya lah, aku tak faham apa orang suka pasal Gal Gadot. Dia jadi Wonder Woman, great. Tapi korang ingat tak that one clip? Kal-El, no. Dari first time aku tengok dia dekat Fast and Furious, aku tak faham apa appeal dia sebenarnya. Maybe I'm wrong. Mungkin ada filem yang dia sangat outstanding. Do comment down below. Disney villains patut lagi over, lagi penuh ekspresi. Cara dia bawa watak Queen ni terlalu serius, terlalu monoton. Tak fun. It's a Disney movie. Come on everybody. Little clap. Okay. Sebab ni musical, get ready lah ya untuk dengar nyanyian setiap 10 minit. Dan apart from satu lagu yang dinyanyikan oleh Gal Gadot, The Queen, lagu lain mostly biasa je bagi aku. Dan
antara kontroversi yang paling serius pasal filem Snow White ni adalah The Dwarves. Dan pasal hal ni, aku sangat kesian dekat Disney. Kalau tak masukkan Dwarves, Group A akan marah sebab tak respect original vision. Kalau masukkan Dwarves, Group B pula akan marah sebab offensive. Kita kan kena progresif. Kalau ganti Dwarves dengan orang bersaiz normal, Group C pula akan marah sebab buang peluang pekerjaan untuk orang yang ada dwarfism. Nasib baik aku bukan director filem ni. Mesti tak boleh tidur malam weh. So, apa yang Disney buat dengan semua ni, not sure specifically. Cuma apa yang aku nampak adalah sekarang kita ada 7 CGI dwarves dan 7 normal size bandits. Ada beberapa reviewers yang aku follow yang tak suka sangat appearance CGI dwarf ni. Yang cakap terlalu uncanny valley, terlalu aneh. Boleh bagi diorang nightmare lah apa. Bagi aku, I like it. Aku rasa macam it's well done. Appearance dwarf ni dia kontra dengan watak manusia in such a way yang diorang nampak lain, diorang nampak magical, macam makhluk ajaib. And I like that. In fact kan, kalau diorang animate the whole film dengan style CGI the dwarf ni, aku akan lagi suka. Sebab ada beberapa babak yang watak manusia berinteraksi dengan CGI dwarves, berlatar belakangkan CGI environment yang sometimes nampak sangat green screen. And that is so weird. Weird. Sebab bajet filem ni $230 juta weh. Lagi tinggi dari bajet Dune 2. How? Where did the money go? Yang paling kesian kan, the 7 bandits tu. Diorang tak ada peranan. Kalau kita buang diorang from the film, takkan mengganggu the storyline. Well, mungkin akan mengganggu sikit lah sebab diorang ada peranan penting at the end of the film. Tapi peranan at the end tu, kau boleh bagi je dekat any other watak. Kau bagi je dekat the CGI dwarves. Sebab the CGI dwarves pun tak ada peranan dekat the end of the film. It's as if dua group of 7 makhluk ni patutnya tak together. Macam satu ni is the main focus, lagi satu ni terpaksa ada. If you know what I mean. Dan pasal durasi filem ni. Filem Snow White yang asli, yang sejam 20 minit, dapat capai apa yang Snow White baru ni, yang sejam 50 minit, tak dapat. Iaitu, making us care. Buat kita kisah pasal watak-watak dia. Dalam filem yang asli, the focus hanya adalah Snow White and the 7 Dwarves. It's in the title, kan? So, kita diberi masa yang cukup untuk kenal every single one of the dwarves. Kita diberi masa yang cukup untuk kenal dan rasa kebaikan dan kemuliaan hati Snow White. Dekat the new Snow White, punyalah banyak benda yang dia nak buat. Tak cukup masa untuk kita kenal the dwarves. Tak cukup masa untuk kita even kisah pasal the bandits. Dan banyak key moments of Snow White hilang impact sebab cut short. Snow White yang dulu makan apple sebab dijanjikan a wish will come true. Snow White baru ni makan sebab entah, lapar kot. Snow White dulu create satu feeling yang Snow White tidur untuk masa yang lama. Tapi Snow White baru ni tidur untuk setengah hari je kot. Aku tidur lagi lama. Perubahan yang aku on the fence sikit adalah the prince. Sebab sekarang dah tak ada prince dah. Dah ada ketua bandit yang akan cium Snow White untuk bangunkan Snow White. Dan antara semua casting filem ni, my favourite adalah Andrew Burnap sebagai the ketua bandit. Lakonan dia, dia punya body language, dia punya rupa dia memang sangat Disney hero. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. Cuma storyline filem ni je yang tak meyakinkan sangat yang dia dan Snow White are in love. Dekat filem asli Snow White, sangat jelas yang the prince and Snow White, diorang memang obsessed about each other. Si Snow White ni dia makan the poison apple semata sebab dia berimpian untuk live with the prince. The prince ni pula dia merantau satu benua dengan kuda dia semata nak cari si Snow White ni. So, attraction ni aku tak rasa dalam Snow White yang baru ni. Sampaikan after ketua bandit ni dicium si Snow White untuk bangunkan Snow White, watak dia diketepikan dah. Tak penting. Sebab now it's all about Snow White dan dia punya usaha untuk dia punya rakyat dia. Filem ni adalah mishmash benda yang baru, yang tak perlu, dan benda yang lama yang tak cukup dikembangkan. Dan apa yang buat Snow White unik dan disayangi ramai is not here. So nak senang cerita lah. Walaupun dengan visuals yang sometimes sangat magnificent, filem ni masih rasa soulless, tak ada jiwa. Dan sebab itulah rating aku untuk Snow White adalah D. Dah lupa dah pun.
Guys, aku baru nak rajinkan guna Instagram. So follow aku di Instagram Layan Laya, di mana aku akan share out of theatre reactions dan juga recommend apa-apa filem yang aku tengok yang best atau tak best yang tak ada masa untuk aku review. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe. Bye!